Jadi apa zone yang Acap tengah tunggu sekarang dan apa reason Acap mencari peluang buy dekat sini tadi? First of all, kalau kita tengok balik pada time frame daily ataupun kita refer balik kepada time frame H4, kita nampak pergerakan gold melakukan kenaikan dekat sini. Okay, lepas tu kita buka pula H1. Okay, kita buka H1, kita tarik lagi trend line daripada sini ke sini dan kita nampak kita ada apa? Kita ada satu kawasan yang ada possibility untuk dia nak melakukan rejection setelah dia dah buat penurunan. Okay, so jadi setelah dia buat penurunan, apa yang kita nak cari pula guys? Okay, so kalau macam semalam Acap dah terangkan ke korang, dia dah sampai ke level resistance di sini, betul tak? Dan kita dapat sell kat sini dan alhamdulillah junam berapa pip semalam? Almost 200 pip dia junam semalam. Okay, so jadi kenapa Acap mencari peluang untuk buy kat sini? Ialah disebabkan dekat sini kita ada level resistance become support. Okay, kat sini kita ada level resistance become support. So jadi price membuat rejection dekat sini. Lepas tu apa yang Acap tengah tunggu sekarang ialah untuk dia nak melakukan breakout kepada trend line ni. Bila price dah melakukan breakout kepada trend line ni, Acap akan tunggu dia melakukan pullback balik untuk kita nak sama-sama re-entry dalam setup ni dan mula mencari peluang buy, dan Acap target dia akan naik sampai ke level yang atas ni.